Assalamualaikum geng, selamat datang kembali ke vlog aku episod kedua. Sekarang aku berada di Pokok Sena, on the way ke rumah Afiq lah untuk bermalam satu malam. Esok pagi insyaAllah aku akan terus perjalanan ke Thailand. Jom ikut pengembaraan aku. View menang geng, sawah padi. Sampai pun di rumah Afiq. So tu Acik, Assalamualaikum Acik, jumpa lagi. So kita parking dulu. Plan dia InsyaAllah esok berapa hari bulan? Sekarang berapa hari bulan? Sekejap kita check balik. Sekarang 7 hari bulan 7 Julai. Esok 8 Julai kita akan keluar ke Thailand. Border Kayu Hitam. Border mana Fik? Kayu Hitam Padang Besar. Padang Besar. Kat Padang Besar. So kita stay satu malam dulu. Esok pagi lah kita gerak kan? Plan macam mana? Okay, InsyaAllah esok pagi kita akan gerak dari sini menuju ke border Padang Besar. Lebih kurang 2 jam lah. 2 jam. 2 jam lah. Jauh juga. Santai lah. Santai. Lepas tu kita ke Hat Nyai terus. Lepas tu ke Satun kan? So tu plan dia. So kita nak ke Hat Nyai. Lepas tu Lalang dah sampai sana mesti Hat Nyai dulu kan. Kat Satun je tak ada apa-apa. Cuma itulah nak singgah Hat Nyai, tengok-tengok suasana sana, baru ke Satun lah. So let's go. Kita stay dulu satu malam. Okay geng, aku kat rumah Afiq. So dah waktu maghrib. So ni kat dalam rumah Afiq. Kita di jamu makanan kampung geng. Alhamdulillah. So baru je lepas solat maghrib tadi, masak mak Afiq lah. Dia dah masak penat-penat untuk aku makan. Dia layan tetamu lah. Dengan baik, Alhamdulillah. Sebab orang cakap itulah budaya budaya orang Melayu kan. Kita selalu melayan tetamu dengan baik. Dan hari ni kita akan jamah makan kek. Masuk saya punya YouTube. Alhamdulillah ni ayah Afiq, bapa Afiq. So bismillah, jom. Wah, ada nasi tom yum, telur, masya-Allah. Alhamdulillah, rezeki hari ni kita makan. Ulam dah lah. Apa panggil? Ulam ni. Ni ulam. Ni. Dah. Sama. Oh. Bismillah geng, esok kita dah settlekan insurans tadi. Afiq ada bagi nombor kontak insurans Thailand. So dalam RM199. RM199 untuk 3 bulan punya, valid untuk sampai 3 bulan lah. So insurans tu memang wajib ada sebelum nak masuk ke Thailand. So dah settle lah. Sekejap je Afiq masuk lagi YouTube aku. Makan. Dia pakai kopiah dari negara mana ni? Di Kazakhstan. Jadi aku beli juga buat kenangan juga. So bismillah, esok kita akan ke Thailand. Good morning geng. Hari ni kita nak cross border lah kat rumah Afiq. So dah set up lah barang. Alhamdulillah. Kita tengok apa Afiq tengah buat kan. Sebabnya kita tak adalah lewat sangat, mengam-mengam lah. Afiq tengok tengah spray rantai. Dia tak yang hitam kan? Dia tak yang minyak kan? Ini okey kan? Cuba dia akan keluar je. Macam tu. So spray rantai dah tadi. Tengok angin tayar dah okey. So apa lagi sebelum kita nak cross border? So inilah setup aku. Aku ada setup baru. Aku guna quad lock. So ni quad lock geng. Aku dah ada quad lock. So Ulanzi untuk 360 aku. Ni aku DIY sendiri. Aku beli water bladder ni. Senang lah aku nak minum air setiap kali nak ride tu. Kalau aku ambil botol air ni jadi jauh tau. So apa aku punya solution, aku beli water bladder dan aku terus kalau letak kat belakang tu ataupun letak kat jaket aku, dia jadi berat tau. Sebab water bladder ni 2 liter.
Ni 2 liter berat. Aku dah try buat. So berat aku buat macam ni lah. So aku guna aku punya backpack yang lama aku 60 liter. Yang ni 60 liter sangat besar. So aku apa lagi? Tu je kot. Plan hari ni aku nak pergi ke Kuala Perlis dulu. Sebab aku nak ambil barang camping set aku. Camping set aku dekat Kuala Perlis. Sebab aku sebelum balik dari Perlis nak ke KL tu, aku simpan dan letak barang tu dekat rumah kawan aku. Dan kita akan teruskan perjalanan kita ke Thailand. Bismillah. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Bismillah. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cik, terima kasih banyak ya. InsyaAllah jumpa lagi. Nek, jumpa lagi Nek. Bismillah. Akhirnya nak ke Thailand. Dengan Afiq. Nasib baiklah ada Afiq. Kalau aku seorang, tak tahulah macam mana. Tak adalah. Kita baru first time cross border naik motor. So tak tahu dia punya selok ni. Jadinya perlukan someone yang berpengalaman. Iaitu Afiq. Bismillah. Dalam mana kita masuk ni? Dekat dia lah. Oh, dia shortcut Dia terus masuk sini. Misi pertama kita nak ambil insurans. So insurans dah settle melalui WhatsApp je malam. WhatsApp terus dapat settle. Ada geng. Total insurans. Pakai full. Sampai di tempat insurans, kita settlekan. Tak ramai geng, berapa orang je. So Boleh. Dengan KFC betul? oh tahu betul Original bawa? Bawa? Yang ada bekat ni dah isi ke? Oh belum. Belum. Yang ni kena isi sebelum masuk lah. Jadi saya scan lagi. Saya Sebab boleh kita singgung. Kalau nak guna boleh scan sini lah. Boleh je. Okey, check dulu nama. Nanti sign. Bagi masih kemas desap. Insurans. Saya dengan Nur. sini. So ni nak kena check balik semua isi. Sign dah. Okey. Insurans ni simpan je lah. Kalau lepas ni nak masuk lagi, selama insurans masih valid tu baru masuk ni saja. Keluar masuk boleh kan? Ha? Kalau keluar masuk valid lagi kan? Kalau Ada insurans ni compulsory valid selama 3 bulan. Untuk voluntary valid selama 2 bulan. okey. Dalam masa tempoh insurans tu, Dah masuk dah 3 bulan buat ini dalam kan. masa 3 bulan tu buat barang ni sajalah. So Insurans tu dia valid je pintu masuk. So sekarang kita orang tengah isi arrival card Thailand. Sekarang dah diwajibkan baru kan? Baru saja diwajibkan. Kita orang tengok ni. So make sure sebelum masuk tu isi betul-betul. Jangan ada salah lah. Kalau salah habis lah. Kena tolak lah. Yalah. Kat immigration. Oh kalau cop pasport Tunjuk dua-dua. Dia akan tunjuk ambil satu. dua-dua. Dia akan ambil satu. Lepas tu dia akan bagi kita satu. Okay. Kita ambil satu, bagi dia satu. Lepas tu kat immigration pula, kat custom pula, Custom, tunjuk insurans. borang ni kak dengan insurans. Okay. Lepas tu dia akan keluarkan borang custom. Okey. Dia akan bagi 2 keping. 2 keping. Satu dia ambil, lepas tu satu dia simpan untuk waktu keluar ni. Okay. Alright. Tu lah. So borang ni penting. Nanti ada urusan dia. Just satu bagi pegawai, satu kita ambil. Kat custom pun nanti tunjukkan. Bagi insurans semua tunjukkan. Settle. Let's go. Jom kita ke Kuala Perlis. Let's go. Okay, let's Kita terus ke Kuala Perlis dan
ambil barang sebab aku ada tinggalkan barang kat rumah kawan aku. Aku nak kena call dulu. Sekarang ni aku on the way ke Kuala Perlis, ambil semula barang-barang camping aku yang aku tinggal dekat rumah Aiman. Sebelum ni aku sebenarnya dah sampai Perlis, tapi terpaksa patah balik sebab ada majlis kahwin adik aku. Jadinya aku ambil keputusan simpan dulu barang yang berat dekat rumah Aiman. Sekarang sambung semula perjalanan. Jalan nak ke Kuala Perlis memang syok geng. Highway panjang, lengang, kereta dengan motor pun tak banyak. Lagi best bila view sepanjang jalan memang cantik. Nikmat ride macam ni memang susah nak digambarkan. Welcome to Perlis geng. Selamat datang di Perlis. Alhamdulillah aku dah sampai di Perlis. Yang korang nampak ni ESR punya warehouse dan rumah geng. Aku pun gila lah, rasa amazed lah dengan apa yang dia dah buat ni. Tengoklah warehouse dia besar, rumah dia pun besar. Datang nak ambil barang. So tak apa. Tak apa Man. Sini lah Man, masuk vlog YouTube aku Man. Ini YouTube. So akhirnya mana barang? Apa ni? Semua. Kau tengok ni barangnya banyak Man. Ni macam mana ni? Tahu dah. Ni Afiq. Banyak ni, ya Allah. Gila. Ke nanti kau balik ambil tu. Minyak. Petisi sekarang. Dan ini minyak Oh ni hitam. minyak hitam ni aku bawa sampai sana. Minyak hitam aku bawa sampai sana. So kita orang nak set up dulu. Bagi barang ni muat. InsyaAllah muat. Muat kot, muat. Korang tengoklah ni barang camping aku je geng. Dah penuh dah dua-dua side box ni. So memang berat lah. Selamat sampai bro. Panjang sikit. Panjang sikit. Loading. Nanti baru bangun, tak apa. Selamat sampai. Semoga berjaya dengan misi kamu. Amin. Selamat. Baik, Man. Okay. So ni kita punya setup sudah siap. Tadi yang korang nampak tadi tu, aku set up kemah-kemah semua dah berat ni. Ni dah betul-betul berat ni. Berat tu Vic. Berat. So dah siap. Kita punya setup untuk ke Thailand. Hari ni juga kita akan ke Thailand. Let's go. Bismillah. Aiman in the house. So Aiman bawa pergi makan. Bismillah. Kita ambil barang, kemah semua. Misi yang ketiga makan dulu. So misi keempat kita pergi servis motor. Bismillah. Kedai makan apa Man nama? Warung buka petai. Okey. Kat situ. Jom. Yang paling alamak. Lupa turunkan gear. Baru pun dah lapar, lagi pun dah pukul 12 lebih. So singgah makan tengah hari dulu dengan Aiman sebelum sambung perjalanan. Isi tenaga dululah, lepas tu baru teruskan ride. Makan dulu. So kita banyak Man. Wah. Aku kat warung pokok petai Perlis. So menu untuk sebelum cross border, ayam bakar madu. Ayam bakar mat. So sebelum nak ke sana, Aiman suggest makan kat sini baik Aiman. Kita support. So makan apa Vic? Makan apa? Nasi ikan bakar dan Ikan toge. Toge. Terbaik. Bismillah. Aku nak servis motor sebelum masuk. Masuk mana Man? Bismillah. Sampai ke bengkel ni. Apa nama bengkel? Awi. Okey. Parking kat sini. Straight. So misi yang keempat kita nak servis motor.
Apa yang kita gunakan kali ni? Mana minyak? Mana minyak tu? Castrol Power One. Castrol Power One Ultimate. Castrol Power One Ultimate 10W 54T. Ini untuk basically ni sebenarnya ni untuk motor besar lah. Tapi yang ni disponsor oleh Castrol. Aku kena guna juga yang ni. Satu je. So inilah. Jom. Ini bos toke dia. Okay bos, kalau nak tukar kat mana? Pergi mana? Kedai mana? Kedai mana? Baby Mutu. Awi mutu. Kau juga tukar? Oh sekali. Lah ingat kan. Aku rasa kau tak apa. Ini berapa ribu ni? Berapa ribu tertukar? So sekarang Castrol Power One Ultimate. Kau tengok kau mat. Aduh, so istirahat, kita terus ke satu lagi kedai nak pergi beli barang. So jom. Okay, jom pagi. Let's go, kita ke satu lagi kedai. Nama lah Chingseng Machinery. So ni filter dia. Barang ni so kat kedai ni ada. Sebab aku tengok kat Shopee. Lepas tu datang dari Selangor. Semata kan sebab nak cross border. So aku beli lah kat sini. Ada? Saya memang habis lah. Saya Oh, jenis ni saja. itu aja. Tapi ini untuk memuatkan untuk minyak dan I bagi you. boleh. Oh ya ke? So ni lah barangnya. Cuba buka tangki kau jap, Fik. So nanti nozzle tu masa isi dengan nozzle, macam mana nak bagi tak nak jatuh? Ingatkan fuel filter yang aku beli tu ngam-ngam muat dekat tangki minyak. Rupanya kecil sangat geng. Nasib baik RM RM4 je. Penasar nak guna nanti dekat Laos sebab kualiti minyak dekat tempat tu mungkin tak berapa elok atau tak ada kualiti lah. Harap boleh tapis dulu minyak yang kotor sebelum masuk ke tangki. Tapi tak apa, kita sambung ride menuju ke border Padang Besar dulu geng. Sekarang nak dekat area Padang Besar dah. Afiq isi minyak dulu. Aku penuh lagi tapi lupa pula. Jadi Afiq isi minyak full tank LC ni RM9. So kalau aku punya, ayolah sambung ride kita on the way ke border Padang Besar. Boleh layan view cantik sepanjang perjalanan ni lah. Bagi aku ride jauh macam ni memang satu terapi. Kita lebih tenang, fikiran pun rasa lapang. Tak perlu laju, nikmati je setiap kilometer tu. Kalau korang tengah stres dengan kerja atau banyak tekanan hidup, cuba luangkan masa keluar sekejap, ambil motor, pergi ride. Kalau sampai Thailand, lagi best lah. At least pergi dengan kawan, kalau solo pun boleh je. Asalkan tahu jaga diri dan nikmati perjalanan ni geng. Memang syok lah, korang tengok lah perjalanan ni. Border. Ini masjid dulu. Alhamdulillah sampai geng. 360 ni. Kau simpan je 360. Alhamdulillah sampai masjid. Pagi ni pukul berapa ni? 8 pergi ke ambil insurans. Lepas tu pergi ambil aku punya barang kemah. Ni pukul 22. Tak, kita close border. Okay, cross border dalam pukul 1.30 pukul 2. Kalau dah pukul 2 ni kat Thailand pukul 1. Pukul 1 dia beza lewat sejam. Dia pokoknya kita
Semayang dulu. Semayang dulu. Bismillah. Kita jamaah Vic? Terus jamaah Okay geng, cerita nak terus jumpa Haji Mazlan dekat Hat Nyai. By the way, Haji Mazlan ni dia orang Banting. Nampak orang Banting semua touring-touring merata. So dia orang Banting, lahir di Kancung Darat. Samalah aku Kancung Darat. So aku PM dia dekat Facebook. So dia kata mampir datanglah dekat rumah dia sebelum pergi tempat lain. So aku nak jumpa dia dekat Hat Nyai. Maybe kita orang akan stay kat hostel yang murah lah kat Hat Nyai. Kereta. Kosong Mat. Tak ada orang. Tak ada orang. Sudah exit. Jom. Jangan dulu. Tak ada orang langsung. Hei, lupa. Pergi lah. Excited guys, excited. Sudah memulakan misi kita. So, ada laluan motor, cari laluan motor. Macam mana? Okey, masuk lah. Dah masuk. Dia dah chop. Aigu. So berhenti kat sini je. Sini. Aku sini lah. Aigu. When you come back to Malaysia, return from here. Okay, thank you. That's all. Thank you. Okay, bismillah. Dapat. So ni dah cross dah ni. Kan? Belum. Mana? Krabi. Okay. Ya, same. Okay.
Thank Balik you. cepat ni. Nanti nak keluar border Laos. Aku kena. Kena pulangkan balik border Kena pulang. Thailand dengan Laos. Okay. Okay Vic, thank you. Semua dimudahkan. Amin. Aku dah kat Thailand. Woohoo. So kita nak ke Hat Yai dulu, baru dia lepas border. So kita santai lah. Nasib baik ada Afiq. Kita rakam dulu Afiq. Awas Afiq. Akhirnya masuk juga ke Thailand. Alhamdulillah urusan dekat border dimudahkan. Tak sampai 10 minit dah siap semuanya sebab aku masuk hari Rabu. Memang weekday, kalau masuk hujung minggu boleh cecah sampai 1 jam juga geng. Tips untuk korang, bawa garan asal, motor, sediakan insurans Thailand, bawa lesen memandu fizikal, password mestilah wajib geng. Pastikan semua borang yang diperlukan tu dicop oleh pegawai sebelum gerak. Itu je, lepas selesai semua urusan, bolehlah enjoy ride di Thailand. Jumpa lagi di pengembaraan seterusnya. Tak adalah, kita sambung ride ke Thailand geng. Aku nak berhenti ke satu tempat ni. Hujan geng, hujan. Hujan dia tapi panas. Dia hujan yang cerah, hujan yang gelap. Wah, this is Thailand. Baru rasa tak Thailand. Ya, dah lama tak pergi Thailand. Ni. Ke sini. Bagi sini. Bagi atas. Kita Ha, dah. Kau mic dulu. So kita singgah first pit stop kita sebelum masuk ke Bandar Hat Yai. Inilah Sadao Road 4. Kebanyakan rider akan singgah dan berhenti di sini. Ya baik? betul. Ya, Baju, stiker. semua ada. No, dapat. Afiq dapat ni baju. Tu banyaklah stiker semua. So berhenti jap minum. Disediakan air, alhamdulillah diberikan air yang terbaik. So bismillah. Air sejuk, green tea sejuk tapi tak manis, dia macam less sugar lah. Ayo. Kenapa tiang apa ni? Elektrik? Elektrik? Mak, kau macam robek tu. Ayo kat sini. Aduh. Aku beritahu Afiq lah, jalan ni memang buat aku throwback. Tahun lepas aku lalu sini kayu basikal solo. Jadi setiap jalan yang aku lalu ni penuh dengan memori lah. Memang penat kayu basikal masa tu, tapi itulah pengalaman yang banyak mengajar aku tentang erti kehidupan lah geng. Kalau dulu aku tak berani mulakan misi solo kayu ke Mekah, mungkin hari ni aku tak akan ada rezeki untuk teruskan misi ride ke Eropah ni. By the way geng, kalau korang perasan jalan dekat Thailand ni banyak guna konkrit. Aku memang kagum dengan cara JKR Thailand jaga jalan. Memang tip top condition lah. Permukaan jalan cantik dan sedap untuk ride macam ni. Korang tengoklah, saksikanlah jalan-jalan di Thailand ni. Aku ride sepanjang jalan nak ke Hat Yai ni, memang konkrit geng. Tengah buat lagi, tengah ada maintenance jalan lagi. Aduh, ada bonggol sikit. Itulah. So, memang enjoy jalan di Thailand.
SCB Bank. So untuk keluar duit, kena cari ATM machine bank yang penuh pasal sebelah pasal mesti saya pernah ambil. Alhamdulillah geng, sampai juga akhirnya di Pekan Hat Nyai. Hari ni ride dalam 2-3 jam je dari Along Star. Walaupun tak jauh, tetap rasa penat tu juga geng. Tapi bila je sampai Hat Nyai, terus hilang rasa penat tu. Yelah, vibe Hat Nyai ni memang lain. Pekan dia sentiasa hidup geng, dengan bangunan-bangunan lama yang ada identiti sendiri. Suasana dia memang buat orang rasa seronok nak jalan-jalan di Pekan Hat Nyai ni. Aku rasa mesti ramai antara korang yang rindu nak datang Hat Nyai. Lagi-lagi ride dari Malaysia, dari KL terus ke Hat Nyai, memang best lah dapat pengalaman ride dari Malaysia terus ke Hat Nyai pekan ni. Korang tengoklah. Lah ni ke Anton Hotel. Ini tempat-tempat check in. Tak apalah. Ken. Geng, random gila. Kita jumpa siapa? Nampak daripada KL juga. Tak pusing. Halo. Halo. Nama siapa ni? Kuang. Kuang. Mini. Mimi. Mini. Mini. Kuang and Mini. So, kita check in dekat Anton Hotel. Anton Hotel. So, harga dia murah je, RM60 satu malam. So, not bad lah. Kita parking je kat luar. Hari ni first hotel lah Vic. Maybe esok kita Saturn dulu. Hari ni dah penat lah, banyak aktiviti. Sebab boleh je nak cari tempat yang okey, tapi tak lah, hotel lah malah nak fikir lagi. Ni kamar besar. Tak lalang kan. Kita pun jalan-jalan lah. Pergi lah. Hat Nyai. Kau lah sebelum. Tapi sejak balik dah Tak kan. Dah kat setahun lebih lah. Aku pun dah kat 2 tahun. Pergi lah tak jalan-jalan. Jom lah. Check in dulu. Bagi pasport satu. Oh, betul ni? Oh. Sekali ada deposit ke tak ada? Pernah ni deposit? Deposit tak ada. Tak ada. Okey. So settle check in, kita masuk dalam, rehat, mandi, dan baru jalan lah depan. Tinggal 3. Tak habis lagi penat. Apa kan daya kita last book kot, last bilik. Kau bayangkan ada baru banyak bilik, ada 20 bilik dalam. So fully book. Nah, sebabnya hotel ni dekat dengan Lee Garden Fit. Lepas tu dekat dengan terminal bus, station bus semua. Kereta api pun sama dekat. Tadi jumpa brother dari KL tu pun 6 minit je dari bus tu. Atas lagi. So check in dulu lah. Mengaku. Assalamualaikum. Wah, besar juga Vic. Ada tingkap. Ini RM60 buka Malaysia ni RM80 lah.
So kat Thailand memang tak payah risau lah. Hotel ke makan memang murah. Tu ramai pergi sini. Tada. So Party Queen, ada TV, boleh tengok World Cup, RTM. RTM klik. Kita tak ambil apa? Kita tak ambil ni. Wifi. Yalah. So malam ni vlog ke jalan-jalan lah kat area Hat Yai, Pekan Hat Yai. Tu je. Let's go. Kita merasai nightlife Hat Yai. Keren. Tengok cerah kan? Cerah kan? Naik punya video. Okay, cerah kan? Memang best lah. Baru keluar sebab tadi aku edit lama sangat sampai dari pukul 8 9 sekarang pukul 9.30 kan. 9.30 kan. Dah 3 jam enggak ah. So tak time polis ni bukan kan. So inilah Hat Yai di malam, di waktu malam. Korang nampak sini. Aku kan tentang sini lagi best. Itu tak payah pakai. Malaysia aja. Orang Malaysia banyak. Oh, sebab situ apa Dua ada. Oh, okey, keluar tempat tadi je. Jangan gitu ni. Oh, okey, faham. So, Ya. banyak mau mabuk. Ya tuan. Wah, menarik lah. Orang nampak keluar nyanyi. Aduh, kau tak rugi je kita kan. Dah. Apa check in hotel kat sini. Kita cari sini lah. Ni. Oh ni lah pasar macam pasar malam lah bagi kita kan. Lebih kurang. Lebih kurang pasar malam. Wah, ni ada bosen. Tu dah awet Malaysia. Alamak. Ini aku dengar dia dah hampir. Tu siapa I? Aku nak tinggal siapa itu je. Sini je. Sini je. Aku turun jap. Jalan ambil. Kita jalan sini lah. So kita parking kat sini je. Tak ada masalah. Memang tak ada kena apa-apa lah. Baru je nampak tadi orang Malaysia. Orang Malaysia je kan. Makanan mahal sikit lah. Oh, makanan halal mahal. Halal mahal. So jom nak live Hat Yai. Baru lah rasa bercuti. Kalau tak, aduh, stres lah. Macam mana baik? Jalan dulu lah. Ramai. Aku pun nak rasa vibe ni. Wah, ni lah. Yang buat nasi komok. Oh, ni komok. Apa yang tu Vi, aku nak rasa roti tu. Ada sedap tak? Nantilah, kita pergi jalan dulu. So roti tu basically di Thailand ni memang famous. Macam roti plantar. Roti plantar kalau kat Malaysia. Sedap, manis. Dia letak pisang sedap lah. Dia letak pisang sedap. Wah, aku hari tu tak sempat nak lepas kayu tu. Aku check in kat area sini kan yang murah. Tak sempat nak macam ini dah barai. Memang tak rasa pun tu. Kita tak adalah food hunting sangat, tapi just nak ambil vibe kan, nak ambil apa vibe. So just nak ambil vibe lah, feeling bercuti. Jom, mana lagi? Kita ke sana pula. Keluar lah. So menu malam ni kita makan
roti Nutella. Aku tak tahu mamak dengan style Hatnya lain kan. Mamak buat tak jadi mat. Tapi kalau orang Hatnya buat memang menjadi lah. So itu aku punya personal opinion lah. So memang setiap kali kalau datang memang rindu tu nak rasa roti Nutella ni. Atau roti dengan apa? Pisang kan sebenarnya. Pisang kan. Tapi aku macam aku tak suka pisang sangat. Aku lebih prefer Nutella. Tengok buat cara buat. Ya. Itu cara dia. Kau apa? Nutella ke? Dah dapat kita punya roti Nutella. Roti telur Nutella. Cumanya satu je masalah bila kat area Hatnyai ataupun kedai-kedai kat Thailand, pasar-pasar lah kan. Tak ada kerusi dan meja nak lepak kat area kedai tu. Kita pun tak ada idea makan kat tepi bawah tu boleh. Makan macam ni je. Okey lah. So apa jalan penyelesaiannya, kita makan lah kat tepi ni sambil-sambil layan nightlife. Apa nama street ni tadi? Lee Garden. Lee Garden lah. Aku tak selalu kat Nyai. So tak tahu sangat nama-nama tu. Jadi sambil-sambil tu lah. Jom makan dulu. Dah makan dah. Sedap. Padahal kita orang dari pagi, Mat. Oh ni lah tutup nama tutup apa lori tu apa nama tutup ke? Tutup juga. Ramai pelancong dari Malaysia ambil tutup tu. Macam kat nak merasai vibe tu lah. Kita buat cara kita sendiri. Oh ni lah Central Hotel Hatnyai. Besar. Betul-betul ngam-ngam atas ni. Hotel ni Sentara Hotel Hatnyai ni. Ni besar. Ngam bawah tu lah, majoriti memang pelancong Malaysia je lah. Tak ada pelancong lain lah. Kan? Macam ibarat belah Johor, Batam lah kan? Kalau sini, Hatnyai, banyak orang utara kan? Nak, kalau contoh kalau Batam kan sebab kita rasa vibe Indonesia paling dekat Batam lah. Nak rasa Indomaret, apa lagi? Alfamart. Nak rasa vibe 7E kat sini, datanglah Hatnyai. 7E ni kedai kopi tu apa? Kedai kopi sini apa? Dekat stesen minyak PTT. Oh, PTT tu yang Amazon Amazon. Tak, ini kenapa lampu merahnya? Dia kalau malam dia tak fungsi Kalau ni dia. Dia boleh kan? Hatnyai Junction. Kau nampak ke? Oh, ni direct terus. Sini boleh pergi Bangkok. Bangkok lah. 14 jam. 14 jam game. Jalan kat E dekat Thailand ni another level lah. Kita just tengok je dari jauh. Paling terbesar kat Hatnyai. Bandar Hatnyai. Tengok, besar tu. Atas tu hotel. Jom Vic. Dah, kejap. Tengok hotel. Ada satu dekat mana? Dekat Pattaya. Pattaya. Dia beli
jalan tu. Ha. Terus kapal kan. Terus kapal. Ni kat kawasan ni kawasan bar. Itu saja yang hari ni. So nak tengok apa kita orang buat. Buka-buka channel Thailand. Channel Thailand geng. So memang kesepah kita punya bilik. Tengoklah barang-barang. Perfect. Dia tengah interview. Podcast. Bukan. Aku tahu je. Oh dah faham sikit. Afiq faham sikit. Okay, ceritanya Afiq, kenapa Afiq ada? Kan solo travel kan. Aku tak pernah masuk Thailand guna motor. Pertama aku tak tahu flow, proses ataupun cara-cara lah. So Afiq lah tolong aku, guide aku sikit-sikit. Dan smooth je urusan di border. Tak ada masalah. Lepas tu nak ke custom semua. Esok Satun. Satun Untuk Rabi. last ke Phuket lah. Afiq akan ikut aku sampai ke Phuket. Kat situ dia akan patah balik lah dalam 600 km balik Alor Setar. So nak 600 km ke Alor Setar. Aku pun lepas ke Phuket tu terus ke masuk nak ke Bangkok lah. Lepas Phuket, Ranong, Prachuap. Lepas tu terus beralih ke Bangkok. Bangkok, dua negeri lah. Negeri dua Daripada daerah. Phuket tu dalam 600 kilo. 600 kilo. Dah dekat sebenarnya 600 kilo. So, okay, insyaAllah itu saja video kali ini. Stay tune dan teruskan menonton video ni di YouTube. Jumpa esok. Som.